Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jalan kebahagiaan yang ketiga disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Tazkiyatun Nafs ialah kita segera bertaubat kepada Allah. Antara dimensi taubat, sahabat-sahabat sekalian, ialah kita memperbanyakkan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab itu kita banyakkan ketaatan. Sahabat-sahabat sekalian, bukan senang untuk kita nak buat dosa. Buat dosa ni payah, bukan senang. Kan orang nak pergi merompak, dia nak kena hack sistem, nak kena matikan sistem CCTV semua, risiko lagi, tapi dia buat benda yang sesukar itu. Orang nak berjudi sama juga, bukan senang sahabat-sahabat. Orang nak berjudi kena pakai helmet pula siang hari. Dalam kedai kena pakai helmet, panas. Tapi sanggup dia buat. Bukan senang, buat maksiat ni susah. Sebab tu pilihlah jalan ketaatan, jalan kejayaan dan jalan kebahagiaan. Jalan ketaatan ni mudah. To succeed is easier than to fail. Jalan ketaatan kebaikan ni banyak dan lebih mudah untuk kita. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan kebaikan, mudah-mudahan Allah menggugurkan kesilapan dan keterlanjuran kita. Wa sallallahu wa sallama alaihi. Assalamualaikum.